Kadang-kadang jawapan dan pandangan ustaz agak berbeza dengan ustaz yang mengajar di masjid, terutama yang bab hukum fiqh dan forong. Maka saya putuskan untuk menggunakan jawapan dan pandangan ustaz jika ada perbezaan pandangan. Boleh tak? Mana boleh, kita bukan fuqaha. Pandangan kita tak ada pandangan, saya tak ada pandangan. Dia yang beri pandangan ni fuqaha, ahli fiqh. Kita hanya menakalkan pandangan-pandangan sahaja. Faham? Ada orang kenapa tak sebut muka surat? Ada kata tak khabar, tak baca hadis. Kenapa tak baca sana? Ni soalan bodoh dia panggil. Tujuan ni kita nak muka minda anak-anak muda supaya gemar kepada ilmu, supaya gemar kepada mengaji ilmu, supaya gemar majlis-majlis ilmu. Bukan nak memperbahagkan kepada budak-budak yang nak pergi Mesir, yang balik daripada Jordan. Faham? Jadi budak-budak dengar duk bahas ke hadis saja, satu hadis bahas satu malam dengan sanaknya, dengan takhrijnya, nah dengan ilannya, budak-budak pening malah nak mengaji panjang-panjang. Jadi kita pendek-pendek, sah batal, dak sah, rukun, syarat pendek-pendek. Jadi kita ngajar benda tak ada dalil. Kalau begitu tak boleh. Wajib kita depan pakar sebagian besar kitab-kitab yang jual di dalam negara kita Malaysia. Faham? Acu kita buka kitab-kitab fiqh. Kadang-kadang kitab-kitab Arab sekalipun dia tak letak dalil. Dia hanya menyatakan bahwa haramun, bahwa batilun. Mana wazalika yajuzu. Kenapa tak buat hadis? Kenapa tak larang ulama-ulama besar? Kata, "Hei ulama besar, mu karang kitab apa ni? Tak letak hadis." Waktu kita banyak terpedaya sekarang. Nak tak faham akan tertib mengajar itu sendiri. Nak, dah pandai sangat. Mengajar dek ya. Dah nak? Dah orang budak-budak muda mari tengok. Oh, kalau gitu kena ngaji ya. Oh, pergi ngaji pula dengan ustaz lain. Kita nak buka minda je. Faham? Bukan nak faham hadis, nak faham sangat. Bodoh. Nak jadi ustaz nak bodoh. Tak faham. Dalam Facebook kita tu untuk budak-budak baru belajar. Lepas tu kita jawab pendek-pendek, batal, sah, tidak mengapa, harus. Mari komplain. Pendek, tak ada hadis, tak ada syarat. Mu tu 3 suku. Ni kelas bila Facebook page tu macam kelas untuk budak-budak darjah 1. Nak mari belajar. Tu tak? Yang mu pandai dah kelas profesor, masuk buat benda. Mungkinlah ulama mustahil dah. Nak buka page lain ya. Page ulama mustahil. Buat gitu. Main aku boleh ingat takut kamu. Tak ada kita. Kita something kau. Tapi tujuan nak memudahkan. Kita pandai baca qiraat, ngaji taranum, ngaji hukum-hukum lagu dan sebagainya. Nah, ngaji dengan Syekh Libya, ngaji dengan Syekh Morocco, ngaji dengan Syekh Syria, ngaji dengan Syekh Israel. Habis ngaji Melaka. Boleh 1000 lagu. Tiba-tiba kita pergi kapur tu ada budak, untuk guru kapur duk ngaji budak-budak. A, I, U, babi, bu. Kita pergi masuk komplain. Tak boleh kena baca gitu. Kena baca dengan lagu, dengan apa. Boleh tak? Orang kata mabuk beguda. Bukan kelas awal kampung baru nak kenal buruk. Faham? Jadi kita walaupun ringkas, faham? Halal, haram, haram dan sebagainya, tak boleh memandai-mandai. Faham? Dia nak kabur, dia ada kitab. Dia apa kitab tu dia cetak jual ke mu seorang. Betul tak? Apa tu? Jangan sombong. Ni banyak ni. Baru mengaji 4 tahun 5 tahun, baru BA Honda, tak mau ikut mazhab. Bingung kita. Muka macam perebek sapu. Nampak? Tak mau ikut mazhab. Kondeng Imam Syafi'i lah, kondeng tu, kondeng Imam Ghazali tak betul. Imam Ghazali tak betul. Dia ingat Imam Ghazali tu hijau benda, gunting rambut ke benda? Tahu tak? Biadab. Siapa yang biadab dengan ulama', saya biadab dengan dia. Itu je. Tak ada hal, nak kocong dia. Buat siang-siang, tak kondo, boleh dah ke?